Hai. Lagi. Mari. Mari. Đi gọi xe này. One, two, three. One more, one, two. Apa khabar anda semua? Dalam masa itu masih ingat kita pergi balik di sini dalam gambar ini saudara jabatan sedangkan dua pencapaian besar yang membanggakan kita semua bernama Prestige Antara Bangsa. Ini dihadiri oleh YAB Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi buka peluang pendapatan serta membawa manfaat kesihatan kepada rakyat. Antarabangsa melalui platform dalam talian telah mengunjungi Wisma CNI. Marilah kita adalah hak setiap individu. Saudara-saudari sekalian, anda semua adalah adakah anda mampu lebih panjang? Ada wish list tak? Berapa gerak? Tahu saya, kita setiap wanita dan lelaki sebuah kategori yang dirajui oleh Encik Chu Bun Sui. CNI telah menunjuk kejelasan arah. Wah, kita banyak customer lagi sudah lupa. Ingin kita sampaikan jelas 我们的信任很清楚 berkembang bersama ini dan juga disuruhkan Betul, CEO CNI. Sesiapa yang pernah cuba Permata Suri boleh angkat tangan tak? Tidak. Tanya kepada mereka sebab hari ini apa yang dikandung dalam Permata Suri memang lebih sedap. Rasa terima kasih. Tapi yang peranan yang cukup penting di mana wanita berkata 60, apakah produk yang sesuai? Ya. Okey, harus market di Malaysia. Dan seterusnya
Rosna Diamond Agency Manager kepada Diamond. Saya ucapkan kepada Mr. Louis atas penyampaian anugerah sementara tadi dan kepada semua pemenang referral. Kata Ben. Lee Kuai Lee. Tahniah kepada agensi. Hai, si Mai. Uncle eh? Okey, tuan-tuan dan puan, agensi manager dan dipersilakan juga bumi agensi manager. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan, Agensi Manager Komplek Manager Lee Kuai Leong. John Ujo. Atau Fahmia Kania Hana dijemput. Semua PT Yahya, Indian dan EG. Juga PT Muhammad Manager Harun bin Siti Nurlaila. Senior Manager. PT Saleh. Seterusnya dipersilakan Diamond. Sekali lagi tahniah semoga kepada Lee Sun Hai. CEO Diamond Manager. Silakan Diamond Manager. Bumi Agency Manager kepada Negeri Sembilan. Dia lagi tuan-tuan dan puan Ustaz EFP Pointer Kazakhstan. Kazakhstan, here we go! Yang datang. Okey. Supaya menjadikan Okay. Tahniah cukupkan kepada Diamond Agency Manager Suhaila binti Arsy dan pasangannya J. Azman Abdul Ahmad. Bukan yang mudah tetapi bukan yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat datang kepada semua. Terima kasih. Jika balik Palestina, cerita Palestina, tapi kemudahan sektor kafannya. sebenarnya cabaran ni apa yang kita kemudian